Hai kakak. Hai. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to kakak. Happy birthday to you. Selamat hari lahir Mira. Semoga Mira dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Semoga tercapai segala impian. Amin. Bye. Happy birthday. Happy birthday kakak. Kakak. Okay, jaga diri, jaga solat. Okay, bye. Bye. So sekarang kita orang nak pergi. Okay korang, sekarang Hin nak pergi set up, tapi macam yang cakap tadi, ada beberapa tetamu yang akan join sekali dengan Hin untuk celebrate birthday Mira ni. So tanpa membuang masa, jom. Sherima! So korang pelik kenapa diorang happy sangat kan? So kau boleh tengok kat content share baru post tadi. And then diorang adalah yang akan bantu Hin. Tapi bukan diorang saja, nanti akan ada lagi. So korang, jom kita pergi. Korang dah ready dah? Ready! Excited. Kita pun dah beli hadiah apa semua. So sekarang saya ada kek. Yes. Di sini ada apa ni? Ada tika. Ada gelas semua. Di sini ada bola. Apa bola? Bola untuk apa ni? Main bola dalam tasik. So jom kita pergi set up tempat ni. Let's go. Nah, Mira tengok macam mana korang nak set up. Banyak masalah lah. So kita tengah set up, tapi kan cakap bukan Syarimat saja lepas dah baik, bergaduh teruk. Kita ada bawakan juga teman baik dia ada. Pandai. Una. Tapi sebagai food pandai je. Ya, saya hantar je. Semua ni kita buat untuk siapa? Untuk Mira. Kalau tak sayang lagi, aku tak tahulah hantar duk. Dia ada cerita. Panda tu dia hantar satu set je. Aku pergi cari taxi duk celah mana pun tak tahu. Datang mana lah. Ada kisah. Effort. Effort je. Effort je. Effort je. Effort je. Ni kalau tumpah ni memang tak dapat makan lah. So jom kita nak set up jap. So nanti waktu kita dah Mira dah sampai, apa semua dah bagian kek semua. Ni nak bakar macam. Yes, ini toke dia punya orang panggil apa? Toke apa? Toke mercun. Yes. Dia orang tak tahu ni. Ini beratus ringgit kat Iblis. So korang tengok ni, sedih tunjuk tau. Nanti saya bakar mercun. Nak sambut di bawah balik juga kan? Di Pamali. Di Pamali dah habis. Nanti terkejut ikan-ikan dalam tu. Kita tembak kat dalam tu lah. Kita dapat ikan peri. Kita tembak ke rumah ini. Bakar tu balik kan? Okay, sekarang diorang semua dah standby kat sana. And then dah set up apa semua. Hin dah beritahu Mira kata turun, cakap nak buat video TikTok untuk celebrate birthday Mira. Tapi nanti kita tutup mata dia apa semua tu. So korang boleh tengok je lagi. Yang tengah nervous sekarang. Sebab daripada beberapa hari dah plan benda ni, InsyaAllah ada rezeki jadi. Dan Im buat ni untuk Mira tau.
guys, sekarang Mira dah nak turun. So nak tutup mata ya. Boleh tutup mata? Tutup mata? Ya. Pakai kain ni? Ha. Boleh? Ni kat kan? Kain apa ni? Ini bawa masam-masam ni. Okay. Dah? Ya. Ada. Okay. Yes. Saya nak bawa Mira kat satu tempat yang sangat-sangat best. So Mira, ni Ini untuk lo Lagi bagi berapa tahu minit lah lagi? longkang ke apa ke. 3 minit lagi birthday Mira. Lagi berapa minit? 2 minit je lagi untuk birthday Mira. Sekarang dah pukul berapa? 11.55. Jangan buka ah. Ya, tak Jangan. pun. Jangan buka langsung. Ya. Okey, masuk. Masuk. Masuk apa? Kereta pegang. Mana pintu? Kat situ masuk. Mana Ke depan pintu? sikit, ke depan sikit. Allah, ada menari kat situ Oh pula. my god. Mana? Ha, situ. Okey, kamera. Okey. Okey. Hmm. Jom juga. Cuma ni singgah satu tempat ke satu tempat dulu. Mana ni? Explore. Suka buat konten ni untuk Mira. Ya Allah, lupa ambil tadi Mira ada makanan. Women. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Lagu untuk Mira. Lagu? Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Kuat sikit. Jika Tak dengar? hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Slow sikit. Teringatlah waktu kita pernah jadi orang gila. Oh Mira, perempuan yang baik. Dikaihin ada satu cerita tentang seorang perempuan bernama Mas Mira. Dia seorang yang sangat cantik, baik, menghargai. Dialah oh Mas Mira. Teriaklah sekuat manapun aku, suara takdir. Okey, Mira tunggu sini sekejap. Okey. Nak betulkan dekat meja. Okey. Jangan lama-lama. Jangan lari. Ya, tak. Tak ada prank Tak ada. Prank Mira tahu ni bedak ni berbaling kat sini. Ingat betul Mira. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka dah ke? Happy birthday to you. Izinkan ku menjaga dirimu. Happy birthday to you. Happy birthday to Mas Mira. Happy birthday to you. Mira, ingat saya tahu ini minta maaf. Ini memang sengaja bagi Mira tak ada mood. Tadi ada point je. Ya ke? Ini. Yang akan saya tahu sebab apa ibu macam tadi. Masa pula aku Allah, ni masuk pada. Ya, Mira. Oh my god. Jom, dekat sini. Bukan korang pergi shoot konten? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you guys. Itu doa kau okey dah dah? Selamatkan kamu. Parang. Jani, Jani pula dah. Selamatkan kamu. Parang. Kan? Kairera. Sini sikit. Happy tak? Happy tak?
Mira, rekod je Ina buat TikTok. Boleh kau rekod ya? Tak dulu. Okey, cepat. Ya, balik. Sumpah, thank you. Wah, tak ada lampu. Wih, sumpah babat. Siapa yang pergi nyala tadi? Siapa yang tu? Tu siapa? So, Ina nak cakap selamat ulang tahun. So, Ina start pada Inlas lah. Start pada Una dulu lah. Wish apa-apa. Oh, dah masuk wish dah? Masuk wish dah. Okey, untuk Mas Mira Azhar, Una nak ucapkan happy birthday. Tadi, kita orang bawa WhatsApp je. Ya. Mira WhatsApp dia sebab Mira rasa sunyi kat rumah, tak ada siapa. Lepas tu Mira cakap, tak ada siapa nak layan aku ke malam ni. WhatsApp Una lah. Tu pun hantar satu je gambar kat aku. Mira pun, tak apalah, hantar lah. Iya, sebab kita orang nak set up yang ni. Tadi dah lama. So, Una ucapkan happy birthday. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu, bahagia di samping orang tersayang, jadi anak yang baik untuk mak ayah, dan semoga berjaya dunia akhirat. Amin. Okay, share pula. Okay, untuk share untuk Mira, happy birthday Mira. Happy birthday kakakku. Thank you. Anggap Mira macam kakak share sendiri dah. Tak tahu lah, sedih lah. Semoga Mira dimurahkan rezeki selalu dan sihat selalu. Amin. Amin. And lagi satu, Sophie tak dapat datang, tapi dia wish happy birthday juga untuk Mira. Thank you Sophie, love you. Tak perasan ni? Don dah baik? Patut baju sama colour. Macam kena yang cincin tu. Aku yang teman tapi beli dua-dua. Panas tak? Itulah kalau jadi nyamuk untuk dua partner. Dia jamu lah. Masuk kat genting itu. Panggil abang tadi tu. Okey, untuk kakakku Mira, ada adik baru. semoga dimurahkan rezeki, sihat selalu, berjaya dalam dunia dan akhirat. Thank you sebab selama ni banyak tolong mak apa semua. So mak doakan untuk Mira. Apa tu? Tolong satukan mak dengan share. Ada. So untuk Mira, semoga fly high selalu. Amin. Dan untuk Hin, first Ina nak minta maaf sangat sebab In tadi spoilkan mood Mira. Sebab apa? Setiap kali birthday Mira cakap dia selalu sedih. Dia selalu celebrate birthday seseorang. Itu dah tadi. Jangan cakap. Dia selalu rasa tak ada orang nak appreciate setiap kali birthday dia. Padahal ada je. Cuma Mira selalu rasa macam tu. And then setiap kali birthday dia ke apa ke, sebelum birthday dia selalu cakap yang mesti ada benda yang buatkan dia rasa sedih. Lepas tu dia rasa kurang. Ya betul. Waktu dia turun tadi lift, intro spoilkan mood dia. Sebab Ina bagi dia rasa birthday dia sedih. Tapi dia cuba kontrol. Dia cuba tak apa Hin, cuba je lah, tak apa, buat je lah shoot content couple tu semua tu. Tak apa. Macam tu. Tapi aku tenangis masa pakai dalam kain tadi. Aku tenangis sikit sebab aku macam, kenapa nak marah aku? Birthday aku ke? Hin punya wish last nanti. Sebelum tu kita pergi sesi untuk kita pergi makan-makan dulu. So Mira, ini daripada Una share dengan Mak Han, kita orang sekali lah semua. Ya Mira. Lagi dah kenyang kita. Kita pergi makan-makan dulu. Jom. Berat Makan. Ada cuti. So Mira, Ya. Mira, Ya. family, saudara mara, kawan-kawan, supporter, ramai yang check in apa semua, diorang pun wish untuk Mira. So Mira nak cakap apa untuk diorang? Sambil tu nanti potong kek sikit. Nyanyilah potong kek. Boleh? Boleh, ada Macam request. pelik je nak cakap potong kek. Okey, boleh. Mati dah sikit. Kita nyanyi sama-sama. Nyanyi dulu. Potong kek. Macam gitu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mas Amira. Happy birthday to you. Apa yang saya tengok? Pasal kau sengit. Yeay.
Mat, tadi kan Mat. Tadi aku. So first sekali Mira nak ucap terima kasih dan terima kasih kepada ibu Mira sebab melahirkan Mira. Ibu ayah terima kasih sebab jaga adik dah 26 tahun. Sedih. Sedihnya. Macam biasa tahun ni tak boleh celebrate sekali juga. Mira tak apa Mira aku pun. Tapi adik selalu bersyukur. Adik selalu bersyukur sebab adik dapat ibu yang hebat dan juga ayah yang hebat macam ibu dengan ayah. Minta maaf kalau adik ada selalu buat silap. Terima kasih juga kepada Ihin dah celebrate birthday Mira tahun ni. Sebab Mira selalu cakap kat dia birthday Mira selalu sedih. So terima kasih. Terima kasih untuk effort ni Ihin. Mira tak tahu apa yang Ihin buat belakang ni. Belakang sebelum set up ni. Tapi Mira tahu effort Ihin selalu besar. Terima kasih juga kepada Una, Share, Mat yang support Ihin, yang buat juga benda ni, yang ada untuk malam ni. Sebab Mira memang suka 24 Oktober. Memang Mira tunggu-tunggu, selalu pakai 12 tu. Siapa first wisher Mira? Every year. That's why Mira buat konten untuk Mira. So kalau korang tahu apa yang Mira buat, korang boleh tengok konten Mira nanti. Terima kasih juga untuk semua supporter Mira yang DM Ihin, DM Mira, yang wish birthday Mira. Terima kasih juga sebab korang selalu support Mira. Mira rasa hadiah terbesar Mira adalah korang kot. Untuk tahun ni Mira tak expect pun hadiah lain-lain tu. Mira, hadiah lain tu pun Mira bersyukur. Tapi lagi bersyukur kehadiran diorang. Mira tak sangka tahun ni Mira dapat kawan-kawan baru yang alert dengan Mira, yang selalu baik dengan Mira, yang selalu carry dengan Mira. So Mira rasa walaupun family Mira jauh, tapi family dalam AI team ni Mira rasa itulah hadiah terbesar Mira kot. Mira nangis. Terima kasih kepada editor-editor dekat TikTok juga yang selalu edit Mira. Mak Ihin ada wish juga. And then sebelum In nak shoot content pun In terlalu nervous. In sampai baik tahu Mak Ihin, Mak tolong doakan ya semoga dia mudahkan. Boleh rasa serabut dia macam mana. Terima kasih kepada family Ihin juga, terutama sekali Mak Ihin. Yang Mira pun rasa Mira tumpang kasih sayang Mak juga. Terima kasih sebab melahirkan anak yang baik, anak yang hebat macam Ihin. Mira rasa kalau tanpa dia Mira tak kuat, tak ada kuat sampai hari ni. Terima kasih sebab selalu doakan yang terbaik untuk Mira dengan Ihin, untuk family Mira, untuk adik-adik Mira dan semualah. Terima kasih. Nanti kita jumpa, kita celebrate lagi, okey? Mak ada mesej tak ada? Belum. Tak apa. Rasa mungkin dah tidur ke apa, dah pastilah. Cuma ni Mira ada something untuk Mira. Ya Allah. So ni pada ibu dengan ayah. Assalamualaikum dik. Happy birthday. Sorry, ibu ayah tak dapat pergi KL. Ibu doakan adik, Allah memudahkan urusan adik di sana. Rahim kamu. Jaya. Bagi adik sihat. Walaupun ibu jauh tapi ibu selalu doakan adik. Happy adik. Okay, semoga adik jaga diri, jaga solat. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan adik. Okay, ibu ayah selalu doakan untuk adik, jangan risau. Happy birthday. Yelah, happy lah. Tak padahal dia sedih tapi dia cuba gelak-gelak. Dia tak nak nangis. Tadi Mira expect buka mata tu ada family Mira. Tapi macam Mira macam faham lah, esok kerja, ibu ayah Mira kerja. Tapi Mira expectation tu macam, oh ada lagi ke surprise buka-buka ada family Mira untuk birthday Mira. Sorry. Boleh buat. Tak apa lah, nampak 3 orang ni bagus dah. Suka ya. Sebenarnya kalau ikutkan ada Faiz dengan Lokman. Oh ya ke? Lokman pun ada? Tapi Faiz dengan Lokman tak dapat datang. Dia pun jumpa klien. Hadiah pertama kita start pada Mak. Ni Ni paper bag saja ni. ni tadi Mak beli apa ni dengan Share, pergi dengan Share last minute. So ni tadi Mak pergi beli tadi. Pergi dengan kakak Mak tadi. So Mak beli baju. Kak Bella? Wah, terima kasih. Mak beli baju ke meja. Wow, buka. Wah, comel. Dia ada sebanyak.
Wah, comel ya. So Kalau gapo ni? kalau Ni macam Pink, KFC purple. undang itu. bukanlah ni kena pin ni bukan merah. Oh nak, aku dah boleh masuk kerja sama hang. Tapi comel lah. Aku Macam- boleh join ni. Abang yang pagi-pagi bagi hadiah tu crop top. Kita pun tak tahu macam mana mak bagi, tapi takkan mak tak nak tengok kan. Gapo? Tukarlah saya pakai. Iyalah. Tak Eh, okey tak apa. pelik ni. Lebih pada dia nak tengok ni. Terima kasih Mat. Terima kasih Kak Bella, Kakak Mat. Sama-sama. Mat tak sangka taste Mat lagi best daripada taste Ihin. Sebab Mat tahu kalau Ihin beli ni mesti colour plek-plek ni. Tapi comel lah colour gini. Sebab Mat tahu bukan baju Mira je ni. Nanti share akan pakai juga. Jaga pakai. Tapi apa-apa pun terima kasih. Sama. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Amin. Happy birthday. Dadah. Nampak bunga ke? Comel. Oh ni apa bunga panggil apa? Orang panggil Bunga dawa ke apa tak tahu nama dia. Kan? Boleh pula. Boleh ke? Boleh. Lagu mana nak angkat? Kata pula tak tulis ni. Boleh tulis dulu kot sebelum aku sampai tadi. Ni bunga ni hari tu kita orang sebelum pergi melawat. Ada kisah. Ada kisah. Masa kita orang pergi melawat Abel, dia ada tengok bunga ni dekat kedai tu. Lepas tu dia nak beli tau. Tapi dia cakap terlalu mahal. So bila birthday dia ni saya nak beli dah dekat dia. Oh dia Dah tulis. dia ada wish lah weh. Sumpah ada wish. Panjang karangan sih. Happy birthday Mira. Semoga sentiasa cantik. Jaga diri. Aku nak hantar. Sebenarnya aku nak bagi tahu yang hal lagi cantik pada aku. Una, jujur ya. Tolonglah jangan jadi pembohong. Aku tulis sikit je. Wish untuk Una, terima kasih. Ya Allah, sumpah cantik gila. Aku suka bunga-bunga macam ni sebab kalau bagi bunga hidup, kita kena jaga dia. Kalau bunga-bunga macam ni letak je, jadi display pun cantik. So yang ni bunga ni akan masuk rumah baru nanti. Sebab tu lah saya tak beli. Sebab tu lah aku tak beli fresh flower. Takut nanti layu. Yang ni boleh simpan. Tapi comel lah. Comel. Terima kasih lah. Comel untuk orang yang comel. Yang pilih pun comel. So seterusnya kita pergi ke Sherina. Share bagi Mira ni. Mira bukalah dulu. Share janganlah mahal. Saya beli tadi. Petang tadi. Kak je dia ambil sampel je. Oh ni paper bag dalam bilik tu. Kita tengok apa ada dekat dalam. Ya Allah, sumpah Share jangan buang duit lah. Share tu mudah lagi simpan duit. Mira dah banyak tolong share. Ini kira tanda hargai. After everything you've done. Share ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow. What's that? Share, aku tahu harga dia berapa. Share mahal. Mahal ke? Dia beli Mira perfume. Tak lah sebab apa ni? Kan Mira bau ke apa? Macam boleh terangkan lah. Share bagi dia perfume sebab Share suka perfume. And Share tahu dia pun suka perfume juga. Sebab berbau ke apa? Tak, ni salah satu dream perfume Mira. Oh ya. Kalau perasan dekat Langkawi hari tu, ingat tak yang masa event beli perfume tu, Mira nampak perfume ni. Tapi Mira tak tanyalah orang tu sebab Mira takut tempat tu macam tak ori. Thank you Share. Okay, Mira. I love you more. Tak pergi kat aku. Oh, comel. Yui. Thank you Share. Untuk Share semoga dimurahkan rezeki selalu. Lagi 6 hari birthday dia pula. Sebab dia selalu Share ni, dia selalu yang sweet, mysterious. So dia bagi barang pun macam karakter dia. Sweet, mysterious macam tu. Okay, so memandangkan kita orang semua dah takkan Ihin. Kita orang dah bagi. Okay. So kita tengok Kita nak apa tengok yang Ihin bagi apa. Dia cakap bagi buku cerita. Lawak kampus. Dah ke? Dah boleh buka? So Mira, Ya. buka. Bagi buku. Lawak kampus.
Ina beli dah buku ni kat Mira? Ha, ini beli 2 kali Mira. Okey. Buku hari tu pun tak baca lagi tau. Oh, Sorry terima tak kasih. seberapa apa sangat. Tak apa. Mesti ada lagi. Tak, bukan. Sebab buku ni Ina bagi kat Mira. Kan bagi 2 buku. Tapi buku tu hari tu Mira pun tak tahu kat mana sebenarnya. Sebab last hari nampak dekat janda baik. Bukan. Lupa dah bagi kat dia buku yang ni. Buku sama. Buku sama eh? Buku sama. Ya Allah, astaghfirullahalazim. So Ina So hari Redo banyak gaji. Masalahnya 2 buku sama. Okey, next. kali reda. Gini kadang-kadang kalau yang ni Mira, yang nanti tu yang kalau Mira jumpa balik bagi kat share birthday dia nanti. Ah, boleh. Benda Redo juga. Dan nak beritahu yang makan semua ni, ini ada Una settlekan, yang ini bagi ada Mat settlekan, ini setup ni Mat Syar tolong settlekan. Belon tu kita orang dekor ni, kita orang ikat sendiri. Pak Bella seorang satu ketiak. So korang, jom kita makan dulu. Jom. Okay, kita dah sambut birthday Mira. And then terima kasih Mat, Share, Una sebab menjayakan konten Ihin. Alhamdulillah. Sangat terima kasih korang. Ya harap Mira tak lupalah yang dorang ni ada waktu birthday Mira. Takkan dah lupa kalau selagi Ihin tak delete video ni. Main bola lah. Ambil buku dah tak ada Redo. Apa tengok? Ini boleh duduk atas. Habis ni dah bagi hadiah. Alright guys, terima kasih sebab tolong Ihin set upkan semua ni. Mira baru dapat tahu Texas Una yang settlekan, Mat dengan Share settlekan bahagian ni, Ihin settlekan bahagian ni. Sampaikan mercun tadi dia minta tolong Abang Lala Move. Ya Allah baik gila sumpah. Mira tak tahulah effort dia tu. Abang Lala Move pun termasuk sekali. Ya, thank you untuk Abang Lala Move. Ini siap panggil seorang lagi tau. Orang rumah untuk makan mercun saja. Untuk makan mercun. Okeylah, terima kasih. Semoga korang pun dimurahkan rezeki. Nanti korang punya birthday pun kita celebrate bersama juga. Harapnya kita dapat lagi. Sukanya. Dan sebelum akhir konten, tapi Mira, konten ni belum habis lagi. Ui. So, jom nak bawa Mira satu tempat yang sangat bermakna untuk kita. Sama. Ini outro untuk konten ini. Nak cakap Mira happy birthday. Terima kasih. Semoga panjang umur, murah rezeki. Sumpah lah, kat macam ni je. Berjaya dunia akhirat. Dan nanti standby. Akan ada orang datang. Hah? Sini. Jangan lari. Cuba yang lari pada Mira. Hah? Susah tak ada orang. Mira belakang. Saya cakap selamat ulang tahun Mira. Okey. Tengok belakang kau. Sama macam Ihin lah. Tapi iklan. Iklan Maybank. Mereka dapat sponsorship masa universiti. Mira sabun ke Ihin? Harta Ihin. Happy tak? Happy? Tapi sikit je. Okay Mira. Tu. Wah, gambar Mira tadi. Banyak gambar kita. Wah, gambar semalam. Wow. Buat kau rasa Tadi dia buka gambar hati bila ini bagi cantik kat Mira tak? telah tiba. Ku ingin Maybank lagi. Happy tak? Happy? Oh, hari tu nampak muka Ihin besar. Nampak muka Mira besar. Mira boleh buat. Aku akan percaya kau akan terkenal satu hari nanti, Dek. Ya, kita bukit bintang. Banyak yang duit Ihin habis. Tak elok lah. Stresnya aku orang ni tak reti menjimat. Menjimat. So korang harap Mira happy lah dengan apa yang Im buat. Kan cakap memang Mira rasa Mira boleh menang effort. Dan dia selalu ingat dah habis dah. Ada lagi ke apa ni? Ada lagi saya. Ada lagi. Tapi kat tempat lain. Mana lagi? Serabat lah.
Oh, wow. Cantiknya kita. Tak ada sound lah. Ya. Oh, cepat. Siap. Mana Mat? Apa cantik. Dia kena macam tu kan? Dia kena bagi macam tu. Mereka tak kena dia apa? Oh. Saya jangan balik. Saya abang dulu. Dia main dalam tu. Saya kena tunggu dulu. Dah pernah ambil. Dia layak kau. Dah belum? Dah ke belum? Saya dah baik. Cantik tak bukan? Tak, dah ke belum? Bukan. Dah. Macam dah. Betul sikit nak. Dah ke belum? Ya Allah. Relax tu. Dah. Jangan main Bukan korang. sakit tak cukup jari. Kurang saham. Kena tunggu lagi kan? Ambil dari belakang. Kalau kena uno tadi. Tangan pokok tu kau.